Okey, jumpa lagi kita di Kadai Vlog. Sekarang kita masih di Kampung Baru dan sekarang kita berjalan di sekeliling Kampung Baru. Banyak makanan-makanan juga yang belum kita lihat dekat sini. Alright, jom kita jalan-jalan dulu tengok keadaan di sini. Hai. Okey, depan kita akan datuk geng KLCC. Kita akan pakai jalan tu lurus masuk ke dalam ke jambatan tu, terus ke KLCC. So right, so let's go. Kita explore. Kita baru habis dari Kampung Baru tadi. Kita tengok apa yang ada kat sini. Okey geng, kita kena itu nak naik ke jambatan Saloma depan kita tu menuju ke KLCC. Daripada Kampung Baru tadi, jambatan Saloma. Mana depan tu? Sana shooting pakai handphone tu. Tu jambatan Saloma geng. Kita akan dari situ jalan sampai ke LCC. Berat juga. Tu namanya jambatan Saloma. Kita turun situ. Okay, let's go. Jambatan Saloma geng. Okay, jambatan Saloma, kita sekarang masuk ke jambatan Saloma geng. Itu dia. We are inside already. Here. This is the view. Very nice view. Wow. Jambatan Saloma. Ini menuju ke KLCC. Alright. So kita akan pergi ke sana sekarang. Alright. Very nice. Kita panggil ni jambatan Saloma. Let's go. Okay geng, kita sekarang nak keluar daripada jambatan Daruhana pula. Jambatan Saloma. By the way, let's go. Sambung lagi. Guys, jambatan Saloma. Lampu dia boleh tukar merah, hijau, kuning semua. Dan depan ni kita akan menuju ke KLCC daripada jambatan ni. So let's go. Let's go guys. Ramai orang guys. Dekat KLCC kita teruskan jalan. Kita kat sini. Right, let's go. Kita masuk ke jalan sini. Hujan geng. Saloma. KLCC kat depan. Kita teruskan perjalanan kita. Let's go. Okay, sekarang kita di depan KLCC. So, hari lagi hujan. So, kita nak pergi ke sini sebab kita nak ambil Grab dari sana pergi ke bandar, pergi ke Bukit Bintang. Depan ni KLCC. Kita masih dekat sana geng. Okay, let's go. Let's walk around. Belakang kita KLCC. Hujan geng. Okey, cuaca masih hujan lagi. So kita stop sebab masih sesak jalan ke sana. Kejap lagi kita akan pergi ke seberang. Ramai orang geng. Let's go there. Hujan. Okey. Banyak orang ambil gambar kat sini geng. Semua orang ambil gambar orang luar. Ke KLCC. Baik, depan kita sekarang. Kita nak pergi seberang, tak tahu macam mana nak pergi seberang. Kita dah pergi sini geng. Let's go. Dia pakai payung ni. Okey. Hujan ni dekat kita. KLCC. Let's go. Okey geng, kita baru sampai nak dekat-dekat sini. Hujan masih jalan. KLCC kat belakang. So, kita akan masuk ke sana sekarang. Sebab nak ambil Grab dari sana pergi ke Bukit Bintang. Dan kita bawa awak jalan-jalan daripada Saloma sampai sini. Ramai orang ambil gambar ke sini. KLCC. Okay, let's go. Kita ke walk pergi depan sana.
Geng, kita sekarang nak berjalan. Let's go. Cepat-cepat ya KLCC. Kita nak ambil kereta dari sana. Ayo. Let's go. Dah sampai sini geng. Kita tunggu nak ke sebelah. Jom. Geng, kita dah sampai. Aduh, jauh juga perjalanan. Jauh payung geng. Kita dah sampai ni. Darah. Kita dah sampai. Okey, hujan je, masih hujan tengok. Kita akan masuk ke dalam Menara KLCC. Berteduh dulu. Kita berteduh dalam KLCC. Lepas ya kita ambil Grab ke Bukit Bintang. Hujan. Unlucky. Okey geng, kita dah sampai ke situ, KLCC. Kita tengah belakang. Ya, dia ada KLCC dah. So sekarang kita nak keluar mau ambil Grab pergi ke Jalan Bukit Bintang. Orang ramai motor. Semua orang ambil gambar walaupun keadaan hujan. So entrance masuk sana. Right. So let's go. Kita cari tempat ambil bas ataupun kita macam ni tu. Right. So let's go. Kita nak cari ambil bas kali. Mesti ambil bas, kita ambil Grab. Let's go. Okay geng, kita baru selesai dekat area KLCC. Tu KLCC kat depan kita ni. So kita nak tunggu Grab. Kita nak balik ke pavilion sebab hujan tak dapat nak jalan. Siapa nak jalan gila. And but so far jalan tak berapa jam. So pakai payung geng. So thank you for watching. Thank you join kita perjalanan daripada Saloma Bridge sampai ke KLCC. Agak kurang best sikit sebab hujan. Kalau tak hujan memang best. Sana ramai orang ambil gambar. Okay, so KLCC Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Akadia Vlog. Di sini kita berhenti. Jumpa di next video. Bye bye guys. Yes.